saya kena tanya dengan Puan Malia. Puan Fazilah, pernah tak kerja 22 tahun dapat percutian daripada syarikat? Syarikat bagi kita hadiah sebab pencapaian kita bagus, kan? Bagi bercuti dekat luar negara, tak payah fikir hotel, tak payah fikir makan. Saya kata tak pernah. Tuan-puan, kalau kat tempat syarikat saya kerja ni, selalunya bila kita nak pergi ke luar negara, selalunya untuk kita beli mesin lah. So bila nak beli mesin, kena check dululah condition mesin, kita nak beli mesin macam mana. Dan bila nak pergi buy off, orang lain pula. Tapi yang handle mesin biasanya saya lah. At the end of the day, saya tak merasa pun dapat pergi ke luar negara. Tapi tuan-puan, buat bisnes public go senang. Tuan-puan decide nak pergi mana. Kita pernah pergi ke Hokkaido, kita pernah pergi ke Dubai, tempat Burj Al Arab. Kita pernah pergi ke Swiss, kita pernah pergi macam banyak tempat. Dan terbaru sekarang saya berada di Cape Town. So hari ini tuan-puan, alhamdulillah 4 tahun je membina orang kata bisnes bersama Public Gold. Sangat-sangat teruja sebab saya pertama kalinya alhamdulillah dapat capai untuk pergi bercuti, percutian mewah percuma bersama Public Gold. Jadi hari ini kepada anda yang kaki-kaki travel ya, tuan-puan nak buat bisnes, tuan-puan nak pergi travel secara percuma, jadi tuan-puan perlu buat Public Gold. Kerana Public Gold sebenarnya bisnes yang tak perlu modal. Kita hanya beli package untuk jadi dealer, dan dalam masa yang sama tuan-puan, kita hanya perlu masuk kelas belajar je. Okay? Jika tuan-puan kaki travel, suka travel, nak travel dengan percutian mewah, jom sertai Public Gold dengan bimbingan saya, dengan bimbingan Puan Marliah, dan kita duduk dalam tim TKL Empire. Kerana hari ini tuan-puan, dengan adanya TKL Empire, kita dapat berkembang ataupun capai kejayaan dengan lebih cepat. So bagaimana nak bermula? Senang saja. Boleh lawati website saya ataupun terus DM saya, ataupun pergi klik link di bio, saya bantu.